So guys, welcome back to our channel. Hari ni hari Sabtu, bulan 1. So hari ni kita pergi ke Ipoh untuk urusan kerja. Sambil menyelam kita minum air dan kita akan jalan-jalan Ipoh. Let's check it out. Sekarang kita orang ada dekat Petronas Kundang, isi minyak dulu. Lepas tu perjalanan lebih kurang dalam 2 jam 9 minit sahaja. Hotel kita orang dah book dah. So kita akan terus pergi ke hotel dan baru kita settlekan kerja kita insyaAllah. Kata nak beli air guys, tapi lama aku tunggu ni. Apa dah dibuat itu? Aduh, jam. Benda dah dibeli. Tada! Ada bobola, ada air, ada wafer. Lepas tu air saya berikan Abi punya tu tak panas. Saya punya ada teh tarik. Kopi peng. Okay guys, jom insyaAllah kita mulakan perjalanan dengan Bismillah. So guys, kita sekarang dah berada di Ipoh, Alhamdulillah. Welcome to my territory, Perak Darul Rizwan. Okay, ala-ala kita dah sampai malam minggu. Kita nak tengok apa ada dekat Ipoh Perak ni. Sekarang kita ada dekat mana yang dataran Ipoh Dataran Bandaraya Ipoh. So guys, jom, sana ada jual-jual gerai-gerai. So jom kita tengok. Let's go. Tiga RM10 lah. Bukan apa yang ada. Set. RM10. Oh, lupa. Terima kasih. Lupalah, sorry agak Sebab orang lain yang order. Orang sendiri order tu macam ingat je. Sebab tu kena mention dia Ya, sekali. betul. Okay. Okay. Okay kan Okey, terima kasih. Dari mana? Daripada Puncak Alam. Oh, ya. Satu jalan-jalan. Ada urusan kerja, lepas tu besok bawa jalan-jalan kita. So first kita nak dapat mochi. Cik makanan berat. Okay, nak try ni. Ni kira macam mana tak? 4.12 boleh campur. RM4. Wah, bagi satu ni. Dua. Tu, satu. Ni satu. Ni apa? Itu chicken slice. Sos hijau ke merah? Sos hijau. Alright. Terima kasih Joanna. Okay, so next kita dah dapat apa benda lah tadi? Vietnam roll. Vietnam roll. Sekarang kita ada mochi dengan Vietnam roll.
Ada tembikai bang. Betul. Sekarang kita orang dah dapat makanan dekat Dataran Ipoh. Rasanya setiap hari Minggu kot. malam minggu ikut. Tak tahu, tak sempat nak berborak tadi dengan orang Kan setiap hari ke tak? yang berniaga tu. Jadi inilah yang ada kot dekat Dataran Ipoh ni kan. Ikut lah. So banyak orang lepak-lepak sana. Dia depan Majlis Bandara Ipoh. Sana tu bangunan Majlis Bandara Ipoh. Berdekatan dengan apa Ipoh apa tu tadi? Ipoh Parade. Jadi let's go, kita akan ke hotel. Bagus lah, hotel ni ada sediakan surau lah. Surau. Ni kita punya bilik. Oh. Buat hal lah. Buat hal. Okay, Assalamualaikum. So hotel dia affordable lah, dengan harga. Bau pun siap ada air juga. Alhamdulillah kita dah siap check in. Jadi abang reception tu bagi tahu depan hotel kita orang ni akan ada pasar karat esok. Pasar karat. So kita akan check it out esok, pasar karat kat Ipoh. Sebenarnya pernah tengok sebelum ni dekat video orang buat kan, tapi tak expect pula depan hotel kita orang ni. Now kita makan dulu. Macam biasa kita akan makan atas katil. Sebab tak ada meja. Sebab tak ada meja, jadi kita alaskan katil dengan tuala. Kita letak makanan-makanan. So apa yang kita orang dapat dekat pasar tadi ni, apa yang mochi, ada Vietnam roll, Murah, satu RM3. nasi goreng, kampung. Try. Pakai tangan je lah. Okay, favorite makanan tadi nasi goreng. Nasi goreng 4/10. Sorry to say lah, kena jujur lah. Nasi goreng 4/10. Sebab saya rasa awak lupa letak garam ke apa ke. Sebab dia tak ada rasa garam, tak ada rasa perencah orang kata. Mungkin terlupa letak lah. Vietnam roll dia 5/10 lah kot. Sebab sos dia tu dia guna mayonis Dengan cili. campur cili hijau tu je. Dan kita nak rasa mochi. Bismillah. Air, rasanya nisbah air dengan tembikai tu macam satu potong tembikai 3 cawan air. Macam itulah. Tembikai dia tak rasa sangat. So first mochi strawberry. Bismillah. Asal dia mat? Kat dalam ni. So, Okey lah, krim dia tak ada rasa manis. light lah sini. Nak? Dah. Okay, siap. 8/10. Ya, babi penahas lagi sedap kot. So dia tak boleh nak pergi 8. Enggak. Sebab strawberry dia kecil. Ni, boleh tak? Mangga. Bismillah. Mangga dia kecil sangat. So bila tak dapat mangga. Oh ni ha. Ya. Kakak ni yang strawberry tu tidak ah. Bismillah. Tak coklat. Dah macam makan durian krip. Ni Nutella crepe. Sama je. Cuma dia punya tepung lah lain. Okay, coklat dia sedap. Cuma coklat paling terasa coklat lah. Manis tu daripada coklat, krim dia tak manis. So cukuplah untuk makan malam kita hari ni. Kita jumpa esok pagi, insyaAllah. Jom tidur. Turun. Morning guys. So
Pagi ni lepas kita orang sarapan dekat hotel. Sekejap belakang ni hotel. So depan Bazakarat. So jom kita tiket bas. Bas kecil. Kemudian sini yang jual gila, dalam tu pun ada ni. Paling malas 6 hari dah. Apa tu? Ayo dia ayo. Siap. Ada duduk tak? Ada rekod Hari Raya. Jom. Dalam banyak barang kat sini, benda ni yang dia tertarik. So guys, hasil kita punya pencarian dekat Pasar Karat, kita dapat 2 bag travel. Tu pun tak lulus ni kan. Tu pun ada 2 lorong kita orang tak masuk. Jadi itulah, sekianlah, insyaAllah kita balik hotel, kita kemas and then kita pergi ke next destination. See you guys.